Kena ada 100,000 orang macam saya ni yang gila mereka mencipta. Setiap kali saya pergi mana-mana tempat interview atau talk atau soal jawab, semua orang bertanya saya, macam mana nak lahirkan generasi baru jadi seorang yang tidak bergantung kepada negara luar. Ada jati diri, boleh mencipta, boleh mereka produk, boleh membangun produk sendiri. Contohnya macam Iran sekarang lah, tengok. Dia ada macam-macam barang dalam diam-diam. Sehingga negara luar besar-besar pun dah start takut. Itu sepatutnya kita buat. Kena ada 100,000 orang macam saya ni yang gila mereka mencipta. Biarlah dia reka apa-apa pun. Tetapi akhirnya dalam banyak-banyak dia reka tu, dia berjaya. Kerajaan pun keluar berapa bilion dah bagi grant R&D. Tapi banyak juga yang tak berjaya. Hanya 1% pun tak nampak. Budak tu minat menyanyi, mak ayah suruh masuk jadi lawyer. Memang out lah. Tengok apa benda yang anak kita daripada kecil tu minat, biar dia buat. Let hobby become business. Hobby become career, baru berjaya. Angkat sampah pun boleh jadi kaya raya kalau minat. Jadi maksudnya, untuk berjaya jadi seorang pereka, ibu, ayah, keluarga di luar sana, jangan paksa anak ambil benda yang dia tak minat. Ni mak ayah pun satu hal juga. Kan? Sikit-sikit tanya, oh mak makan garam dulu, mak makan. Anak-anak saya semua, saya biar apa dia nak buat. Janji dengan ambil dadang, mencuri sudah. Kan? Ikut dengan nak buat apa pun. Jadi akhirnya kita akan dapat hobby become business, hobby become career, dan itulah kejayaan.